Sebelum para penjaga diuji, sebelum keseimbangan dunia mula retak, di sinilah kisah ini bermula. This is mini world but big stories. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome to my new channel, Mini World Law, yang di mana dekat channel ni aku akan cerita pasal law, sejarah ataupun permulaan cerita dalam setiap aku punya mini world lah. Okay, hari ni kita akan membincangkan tentang salah satu watak penjaga dekat dunia aku. Dia ni merupakan penjaga dekat kerajaan Erinda, kerajaan cahaya. Okay, so nama dia ialah Ailoria. Aku dah tulis kat sebelah. Dia merupakan penjaga kerajaan Erinda lah. Dia diberi gelaran sebagai rusa suci bulan. Sebab apa? Sebab elemen dia ialah cahaya bulan dan juga penyembuhan. Okay, dia boleh healing. Okay, itu dia punya nama and element. Okay, sifat dia merupakan rusa yang tenang, yang she also loyal, okay, yang tenang, setia and penuh belas kasihan. That's why dia diletakkan di kerajaan Erinda, kerajaan cahaya yang harmoni, yang orang kata apa, jarang ada perselisihan faham lah. Okay, itu dia punya sifat. Sekarang kita masuk pula dekat peranan Ailoria dekat law dia. Okay, Ailoria ni ia merupakan simbol harapan sebenarnya. Dia simbol harapan. Dia merupakan salah seorang daripada penjaga lain yang menjaga keseimbangan emosi dunia. Dia jaga emosi dekat dunia tu. Dia juga also boleh menenangkan konflik apabila watak-watak dalam cerita aku bergaduh. Okay, dia yang tenangkan, dia yang bagi relax. Dia juga boleh menyembuhkan luka dia maupun luka orang lain. Okay, itu plus point dia, penyembuhan. Tapi dia bukan boleh sembuh dekat luar je tau. Jiwa pun boleh sembuh. Tapi nanti dia akan develop lah daripada sembuh dekat luka. Nanti dia bersembuh di jiwa. Dia boleh, orang kata apa, bagi jiwa kita tenang. Okay, itu akan development karakter dia nantilah. Okay, seterusnya kita masuk kepada cara bertarung. Cara bertarung Ailoria ni, dia tak agresif. Like I say, dia jenis yang tenang, yang harmony punya rusa. Dia usually use the cahaya bulan as untuk bentuk perisai pelindung. Tapi dia tak sekuat Carnage lah. Okay, Carnage tu apa dia? Nanti aku cerita next video lah. Dia tak buat pelindung sekuat Carnage sebab dia hanya berasaskan cahaya. But dia boleh menyembuhkan sekutu. Dia boleh menyembuhkan kumpulan-kumpulan dia. And dia also boleh melemahkan musuh secara perlahan. Dengan ni beberapa senjata yang dia akan gunalah. Yang seingat aku, yang aku buat, tongkat and pedang. Pedang tu bukan dia guna, dia bagi dekat Lyra, watak utama, untuk guna. Okay, itu cara dia bertarung. Tapi kan, masing-masing karakter mesti ada kelemahan dia kan. Okay, so kelemahan si Ailoria ni, dia mudah percaya makhluk lain. Dia mudah percaya bahawa makhluk lain pun baik. Dia mau, orang kata apa, layak untuk dimaafkan. Itu dia. And bagi aku, bila aku letak kelemahan tu dekat dia, it's like something quite nice untuk develop. Macam mana cara dia untuk tak mudah percaya, but at the same time dia kena percaya. Itu dia pening sikit. So perkataan yang dia akan guna ataupun quote dia, bagi dia lah quote dia ialah, selagi cahaya masih hidup, harapan tidak akan padam. Itu bagi dia lah, sebab orang kata apa, selagi cahaya kepercayaan dalam diri seseorang itu masih ada, harapan untuk dia dipulihkan ataupun sesuatu dapat dipulihkan itu masih ada. Dia takkan padam. Itu quote bagi dia lah. Okay, so itu orang kata apa, maksudnya macam ringkasan untuk karakter Lyra lah. Ailoria. Dekat sama tu aku pening lah. So
next aku akan buat watak untuk watak Qmei pula. Okay, stay tune. Okay, that's all from me. Bye bye, see you in the next content. Bye bye.